Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih kerana masih bersama dengan kita dalam kita punya series Kuantum Bursa Apa pada minggu ini. Sekali diingatkan, ini hanyalah untuk educational purpose saja. Jadi anda bertanggungjawab atas segala trade yang anda lakukan. Jadi minggu ni kita nak tengok satu konten yang beri nama Pharma Niaga. Pharma Niaga ni antara supply benda-benda pharmaceutical macam vaksin, insulin dan yang berkaitan lah ya. Jadi kita nak tengok konten ni. Dia ada beberapa perkara menarik yang berlaku dekat Pharma Niaga ni. So saya tulis kat sini lah. Satu, dia dah keluar dari PN17. Kalau tak salah saya kat sini ke kat sini split dividend. Tapi dia baru keluar lah, ya. Yang kedua, dia ada split 1 to 5 to 1 tak salah, 5 to 1. Saya double check balik. Maksudnya split ni 5 unit dijadikan kepada 1 unit. 5 unit share dijadikan kepada 1 unit share. Dan harga dah naik lah. Kalau tak salah saya sini asalnya 26 sen. So yang ketiga dapat tender 100 juta kalau tak salah untuk buat insulin. Jadi kita nak tengok counter ni. So kita boleh nampak kat sini. Kita tandakan dulu support dengan resistance ya. Jadi kita tengok kat sini, ada satu ni resistance ada kat sini. Ada satu resistance kat sini. Resistance. Support kita boleh nampak ada support yang kuat dekat sini. Kali dia test. Ni support. Support kita pakai warna merah lah support. Okey. So kita nampak ni, okey. So volume sangatlah memberangsangkan. Volume boleh tengok kat sini ya. Ni volume. So untuk minggu lepas 29 Mei volume untuk satu hari ada 3.4 juta. Lepas tu naik 9 juta. Lepas tu naik 29 juta. Lepas tu 9 juta. 6.45. Dan 9 Jun kita ada 4.35 juta. So sekarang kita tengok. Kalau kita tengok dia punya trend line. Trend line kat sini kita boleh kata actually dia dah datang break dah. Tak boleh. Ni pun boleh, sini pun boleh. Katalah saya ambil kat sini. Saya tarik terus sampai atas ni. Lebih kurang sini pun boleh. Sinilah sini. Saya ambil kat sini. So kat sini dah ada break trend line. Okay. Trend line dah break. Lepas tu kita boleh katakan candle yang tiga terakhir ni. Tiga terakhir ni
Merah, merah, hijau. Tiga-tiga ni ada wick dekat bawah. Maksudnya buyer ada dalam kaunter ni. So, ada break trend line dah ada. Okay. Jadi, kita boleh kata dekat sini ada momentum untuk naik ke atas. Jadi, kita nak tengok. Okay, dia dah break trend line. Wick duduk kat bawah. Maksudnya ada buyer. So, memang ada potensi. Kalau kita tarik satu trend line panjang kat belakang ni, macam ni pun boleh. Lebih kurang macam ni ya, lebih kurang. Bawah sikit agak-agak. So, 1.62 ni boleh jadi kita punya area of take profit. Kalau bawah ni boleh jadi area of CL. Kalau dia break 1.20 ni dengan body, memang kira agak bahaya lah, agak bahaya. Sebab kita ada dua final support kat sini pun boleh kita katakan sebagai support lah. Okay, support. Jadi untuk counter farmer niaga ni ada potensi EMA 20 dah break EMA 50, dekat-dekat lagi nak break EMA 100. Kalau dia boleh break 100 tu adalah upward momentum dia memang kuat. Kita boleh kata dia sebagai golden cross lah lebih kurang. Jadi ada potensi pada counter ni. Anda boleh buat anda punya technical analysis dan tengok macam mana pergi dia. Jadi terima kasih kerana tengok video kita kali ini. Kalau ada apa-apa persoalan boleh komen di bawah ya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah educational purpose saja.